istilahnya apabila ada ahli politik ataupun kelompok politik yang ingin mengawal jalan cerita. Ya, faham. Jadi bagaimana tu? Saya akan menjawab daripada satu segi lain lah kan. Saya nak sambung cerita tadi pasal Akta Sultan. Penyalahgunaan Akta Sultan itu. Di mana penyalahgunaan ini merupakan satu tindakan yang ultra bacul yang memang digunakan khusus untuk menakut-nakutkan, intimidate orang, rakyat biasa. Mungkin mereka ini minat politik, mungkin mereka cenderung pada politik itu. Itu kebebasan kita. Ini seperti yang berlaku baru ni di Pahang, siapa nama? Mila, Georgette Mila. Georgette, seketul Georgette Mila. Ya. So itulah dia. Sekarang ini kerajaan terutamanya kena membezakan, kena gariskan what is the fine line kritikan dan juga hasutan. Dan kita semua tahu Akta Hasutan ini sekarang ini khusus terpakai kepada tindakan yang menjurus kepada subversif, iaitu untuk nak mengambil alih kerajaan secara tidak berperlembagaan, ataupun yang terkait dengan 3R, walaupun sampai sekarang Akta 3R tak dikeluarkan, kan? Dan juga tindakan-tindakan yang boleh menjurus kepada tindakan jenayah. Yes, itu hasutan. Tetapi adakah mengkritik Perdana Menteri itu merupakan satu hasutan? Perdana Menteri tak buat kerja, ataupun Perdana Menteri kita yakini bohong, ataupun Perdana Menteri ini merupakan seorang yang bercakap macam orang gila kat atas stage. Contoh, adakah bila kritik Perdana Menteri itu merupakan satu hasutan? Jika tidak, 25 tahun Anwar termasuk rakyat. 25 years sejak daripada dipecat daripada kerajaan, menjadi gelandangan politik, dikutip oleh PAS, duduk atas pentas PAS, berceramah bagai nak rak, jaja cerita mata lebam sebagai sudah. 25 tahun dengan segala janji, dengan segala ayat, dengan segala sayang orang. 25 tahun dia hasut. Kenapa sekarang ini bila rakyat buat benda yang sama dengan tone yang lebih rendah? Terus dihukum. Terus dihukum lagi teruk. Kita kena faham ya Tuan Hamdan dan juga Sufi dan juga penonton sekalian. Penentangan terhadap kerajaan pada ketika ini tak macam Anwar. Zaman Anwar dahulu, pantang silap sikit, ambil kau demonstrasi besar-besaran. Pantang silap sikit. Contoh, katalah masalah for example KLAP berlaku, kerugian e-fishery 200 juta. Saya yakin dan percaya kalau Anwar lah ketua bangkang pada ketika ini, penuh dah. dah confirm dah antara mereka itu muka tetap. Kami muka tetap. Confirm. Tapi sekarang usahkan ni. Saya contoh yang paling mudah. Himpunan Garah, Gerakan Anti Rumah Anutan Haram, tak sempat berhimpun. Member baru turun LRT dah kena cekuk. Member baru sampai ke tempat tu, lagi 40 meter sampai kena cekuk. Himpunan tidak berlaku, kena tangkap. Tangkapan yang ultra virus, melampaui kesempadan undang-undang. Satu benda yang sekarang ni sedang difahamkan tengah disaman oleh mereka terlibat. Nampak tak? Di situ masalahnya. Okey, saya pernah banyak berdiri kat situ. Nak jawab soalan Tuan Hamdan sikit. Berkenaan dengan sejauh mana media ini boleh bebas. Sentiasa akan terbahagi kedua. Satu, media yang memang ada kaitan langsung dengan politik. Contohnya Harakah, Suara Keadilan, atau mungkin Utusan Malaysia pun. Mungkin The Star. Macam kita tahu Harakah PAS punya, obviously. Suara Keadilan PKR punya. And kemudian Utusan UMNO punya, The Star MCA punya. Kita tak lari benda tu. Saya media-media ini, kita faham mereka akan terikat dengan framing politik parti masing-masing. Itu kita faham, tak ada isu. Anda kata kalau Harakah tiba-tiba nak sokong Anwar, pelik kan? Pada masa sekarang lah yang pelik. Tiba-tiba pula The Star pula sokong Melati dulu, tu pelik kan? Contohnya kan. So kita faham dia tu. Isu terbesar ialah media-media yang sepatutnya tidak berpihak. Malaysia Kini sebagai contohnya kan, ataupun mungkinlah Kosmo, mungkin Sinar, mungkin Berita BTRM tak lakukan SP still bawah kerajaan juga. And then kemudian mungkinlah macam The Sun ke apa-apa ke. So mereka ini sepatutnya tidak terpengaruh. Isu terbesar je Tuan Hamdan, you said it very beautifully. Semua media ini one way or another pasti akan ditanggung, didanai ataupun dikuasai atau dipengaruhi oleh mana-mana politikus. Jadi sekarang ini kita nampak satu situasi di mana rakyat mereka sudah tidak lagi bergantung harap kepada media-media perdana seperti ini. Mereka bergantung harap, macam Sufi kata tadi, cantik dia put himpun di that way, bergantung harap kepada social media, pemain social media. Mereka yang digelarkan sebagai pempengaruh, sebagai pembentuk pendapat, sebagai media alternatif, sebagai mereka yang memang tidak didanai atau dipegang oleh siapa-siapa. Jangan salah faham. Ada juga pemain-pemain social media ini yang turut didanai. Secara personal ada juga. Ada. Bohonglah kalau tak ada. Cuma saya tak ada lah. Saya tak ada. Sebab saya cuma nolak. Ada orang offer. Saya nolak je. Tetapi rakyat lebih mempercayai media-media alternatif macam dekat Facebook, YouTube, TikTok dan sebagainya ni untuk membawa suara mereka sekarang ini dan juga untuk menceritakan what is between the lines. Jadi sekarang ini kalau nak menjawab soalan Tuan Hamdan, saya tak nampak media-media perdana sekarang ini boleh bebas. Selagi inilah dia punya pengaruh dia. Saya cuma nampak sekarang ini the only hope untuk media yang sedikit bebas ialah pemain-pemain social media ini.